Baik, okay. So, antara masalah yang selalu ramai penyimpan emas ada adalah bila pos ke rumah, parcel akan lambat sampai. Antara solusi yang Public Gold dah sediakan dan tambah baik untuk semua penyimpan emas lah, okay, dengan sediakan Public Gold ATM machine. So, if tuan-puan datang ke Menara Public Gold, dekat tingkat bawah ni ada satu section yang khusus untuk Public Gold ATM. Okay, so boleh masuk. Jom kita masuk. Okay. So antara orang kata antara yang features yang Public Gold sediakan untuk alternatif kepada siapa yang mungkin buat gold in transit, tak boleh tunggu parcel lambat sampai ke whatever. So keluarkan daripada ATM machine ni adalah solusi yang terbaik dan tercepat lah. Okay, jom saya tunjukkan dengan tuan-puan macam mana nak guna pakai ATM machine. Baik tuan-puan, so ini adalah mesin ATM Public Gold yang mana tuan-puan boleh keluarkan emas daripada mesin. Macam ni caranya mudah saja. Bila tuan-puan sampai ke depan mesin, boleh scroll ke bawah, okay, and then tuan-puan boleh pilih any design tuan-puan suka. Macam yang sekarang ni, sekarang tengah hot lah tuan-puan, edisi raya version kedua. Bila sampai ke depan mesin, tuan-puan akan nampak dua pilihan. Pertama untuk get withdraw ataupun yang kedua check out. Bila tuan-puan tekan check out, maksudnya tuan-puan akan bayar harga penuh lah, RM705 untuk 1 gram. Tapi ada cara lebih mudah untuk sesiapa yang dah menabung dengan Public Gold, tuan-puan boleh terus get withdraw. Okay, ini untuk siapa yang nak mudah, cepat dan tak nak tunggu parcel sampai ke rumah tuan-puan. Okay, tekan saja dan ikut saja, follow sahaja instruction yang ada dalam sistem dan emas akan keluar dekat sini. Buat siapa yang belum lagi mula menabung emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh sahaja menabung dengan mudah, murah dan patuh syariah melalui akaun Emas Gap. Komen emas di bawah ataupun isi beg biru dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.